Berikutnya kata penulis kitab, terjemahan dia, faedah hadis dan petunjuknya. Yang pertama yang boleh kita ambil daripada hadis ini iaitulah makna hadis secara ringkas. Dia terangkan kepada kita terlebih dahulu makna keseluruhan hadis secara ringkas. Kata dia, orang yang melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah kerana tidak sengaja dalam mengerjakannya, tidak sengaja melanggar larangan Allah, tidak sengaja meninggalkan perintah Allah. Demikian pula perbuatan yang dilakukan dalam keadaan lupa atau terpaksa, maka semua itu tidak terkena celaan di dunia dan hukuman di akhirat sebagai kurnia dan nikmat dari Allah. Dia tak dikira sebagai dosa. Atau saya ingat dengan perkataan lain kita boleh kata dia tidak ada dosa, dia tidak dikira bersalah di pihak, kalau dia berkait dengan hak Allah, dia tak kira satu kesalahan di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau dia membabitkan hak manusia, dia tak berdosa juga, tetapi tetap pada dia ada daman, ganti rugi. Contoh, seseorang, apa kita nak sebut? Saya terlintas satu contoh saja. Pada malam ni terlintas. Tak mari contoh lain. Apa dia? Kita main masjid bawa anak kecil. Anak kecil tu kita tu jenis aktif lebih daripada orang. Aktif lebih daripada budak lain. Dia main masjid. Kita bawa. Kita salat, anak kita main kat belakang. Dia katakanlah. Entah dia main macam mana, entah pecah pintu. Main kaca ni kan. Pecah. Pasal apa? Dia pergi ambil handset kita. Dia baling cermin ni, pecah cermin ni. Budak tu bukan erti apa. Kesalahan yang dilakukan tak dikira sebagai satu kesalahan. Kerana budak, barangkali umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak bijak lagi. Berdosa tak si budak tu? Tak berdosa, tak ada berdosa kerana dia belum balik. Berdosa tak ayah dia? Tak berdosa. Kerana dia dah bawa anak tu dengan tujuan nak mendidik anak supaya datang ke masjid. Tetapi pecah cermin ni kena ganti ke tak kena ganti? Macam mana tuan-tuan? Pecah cermin ni kena ganti ke tidak? Kena gantilah. Siapa tak ganti pula? Woi, pakailah duit masjid. Saya tak tahulah duit masjid tuan-tuan. Duit yang orang beri kepada kita tu, ada tak orang beri kerana nak tukar cermin? Mungkin tak? Zaman sekarang mungkin ada kan? Mungkin ada. Wallahu a'lam. Mungkin ada orang dia bagi duit kerana untuk pengurusan masjid, termasuklah pecah-pecah apa semua tu. Mungkin, wallahu a'lam. Kalau uruf beranggapan pemberian duit orang ramai ke dalam masjid itu termasuk kos pembaikan masjid, maka bolehlah guna. Tapi kalau contoh lain, kita bawa anak kita pergi rumah jiran. Pergi rumah jiran. Anak kita budak yang sama, umur 5 tahun lebih. Dia punya cergah tu 3 orang budak biasa yang lain. Cergah dia. Kita pun sembang dengan kawan kita, isteri kita sembang dengan isteri kawan kita, sembang. Anak kita tu bagi pecah pinggan. Kawan kita tu beli pinggan, pergi hampir luar negara beli pinggan. Satu pinggan tu harga 1,000 contohlah kan. Saya pun tak tahu ada pinggan nilai macam tu, saya pun tak tahu. Tapi katalah satu pinggan tu harga 1,000. Anak kita pegang pecah. Kita kata apa kat budak, anak kita berdosa tak? Tak berdosa. Kerana dia budak. Kita berdosa tak? Tak berdosa. Tapi tu ialah berdosa satu hal. Jiran kita kata, tapi harta aku ni dah rosak dah 1,000 ni. Jiran kita kata, ialah dosa tu tak ada, tapi barang saya rosak. Saya nak balik ganti rugi. Wajib tak kita ganti rugi? Wajib ganti rugi. Kita tak boleh kata, orang boleh berkira, budak-budak pun berkira. Lah budak-budak berkira apa? Memang dia tak bersalah. Tapi harta yang dirosakkan wajib diganti. Boleh rosak kat rumah orang, kita kata jiran kita berkira. Cuba harta kita yang anak orang buat. Tu dia anak mereka punya perangai teruk. Dia mula kata pasal rugi kat dia. Apa pun, kalau kesilapan, terlupa, membabitkan hak manusia,
tak ada dosa tetapi kena ganti rugi. Kalau tak ganti berdosa. Tak ganti berdosa kerana merosakkan harta orang lain. Ini kena faham betul-betul. Terutamanya dalam masyarakat kita, disebabkan masyarakat kita ni dia budak-budak ni dia buat lesen besar untuk buat apa saja. Ada satu masjid, wallahu alam, ada rakaman malam ni. Ada satu masjid lepas waktu saya kuliah. Saya tak perasan sangat budak tu. Tapi waktu selepas salat Isyak tu, dekat nak salat Isyak ataupun selepas salat Isyak, saya tak ingat. Ayah budak tu mai kat saya. Mai dia suruh saya tegur pak cik di depan tu. Disebabkan pak cik tu tak tahu kata apa dekat anak dia tadi, kata kat dia sekali kot, dia terasa, dia pun marah, macam nak berkelahi juga. Saya tak faham apa maksud dia apa. Tiba-tiba dia nak habaq kat kita, saya tak faham. Pak cik tu pun emosi orang dia, dia kata, anak, jangan bawa anak main masjid, dia marah. Bagi dia besar lagi sikit baru bawa main ke masjid. Yang si ayah tu pun budak muda, saya tak ingat dia jawab apa. Tapi saya tanya berapa orang jemaah perempuan. Dia berkata anak dia memang dahsyat. Tirai ni habis, tarik. Kalau tak marah, tercabut habis. Jadi tuan-tuan, dalam kita membenarkan budak-budak datang ke masjid, kena perhatikan anak-anak kita tu macam mana. Kalau dia boleh merosakkan masjid, jangan biarkan. Kawal dia. Kita bertanggungjawab kawal anak kita supaya dia tidak bertindak sesuka hati dia. Kita kena pesan kepada anak kita masuk ke masjid, hormat orang tua-tua. Orang tua-tua nak semayang, nak beribadat, nak baca Al-Quran, jangan lalu depan orang tua. Ini semua perkara-perkara adab yang perlu diajar kepada anak-anak kita. Tak boleh kita kata, entah apa budak, biar pergi dia. Mana boleh begitu? Mesti dia ajar, dididik. Sebab tu kita disuruh mengajar salat. Ajar budak-budak salat. Takkan salat saja, mesti juga ajar mereka bagaimana nak menghormati orang tua. Tak lalu berlari di hadapan orang tua. Tidak mengganggu orang yang sedang salat. Perkara ni perlu diberi perhatian kepada ayah-ayah ni. Supaya mereka memberi peringatan kepada anak-anak mereka. Tapi kalau dah beri peringatan, anak tu sebelum mari tak apa-apa, kami jaga adab. Bawa-bawa ke masjid, dia melompat juga. Nak buat macam mana? Sama-samalah kita tolong-menolong untuk kawal dan didik budak tu supaya dia tahu adab di dalam masjid.